Suplemen bantu sakit bahu dan ketegangan otot. Sakit bahu sampai nak angkat tangan pun tak boleh. Bahu rasa ketat, beku macam kena simen. Pernah tak rasa macam ni? Sebelum tu bantu follow Kak like video ni dan klik semua button kat sebelah kanan tu, tanda support dan juga tanda hadir. Dan komen sakit bahu. Kalau bahu makin tegang, susah nak solat, nak angkat barang pun sampai terlepas, itu tanda keradangan ataupun frozen shoulder. Kak cadangkan pengambilan omega 3, dia bertindak sebagai anti radang secara semula jadi, bantu kurangkan bengkak dan juga kurangkan keradangan pada sendi, dia bantu redakan sakit dan juga ketegangan otot dan lancarkan aliran darah, tingkatkan fleksibiliti bahu supaya senang nak bergerak, tapi mestilah pilih omega 3 yang betul-betul kualiti, bukan minyak ikan biasa-biasa ya. Kandungan EPA, DHA dia mestilah tinggi dan bergrade farmaseutika dan melalui penyulingan sebanyak 3 peringkat untuk nak pastikan dia bebas daripada bahan logam berat, merkuri dan juga pastikan selamat penggunaan jangka panjang dan pastikan kurang bauannya itu. Kalau anda ada masalah yang sama, nak ikhtiar secara semula jadi, selamat dan berkesan, komen sakit bahu, follow Kak An.